Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika pergi menguasai Syam, membawa bala tentera. Peringkat awal bila tentera Islam sampai, setelah mereka tidak terima dakwah Islam dan tidak terima perdamaian, mereka tidak terima dakwah Islam, mereka setuju dengan perdamaian, mereka membayar jizyah. Abu Ubaidah mengambil jizyah daripada penduduk Syam. Mereka bagi jizyah. Setelah mereka bagi jizyah, tentera Islam mendengar bahawasanya angkatan tentera Rom yang disiapkan bagi memerangi tentera Abu Ubaidah jauh lebih besar daripada tentera Islam. Abu Ubaidah bimbang peperangan itu tentera Islam tak dapat mempertahankan diri. Lalu memanggil semua penduduk Syam yang bukan Islam dan memberi semula jizyah yang diambil pulang ke tangan mereka. Orang Syam belum terbiasa dengan budaya ini. Tentera kalau dah ambil hak orang tak bagi balik. Tapi apabila Abu Ubaidah bagi, Abu Ubaidah kata biar sehingga kami berperang. Bila berperang dan tentera Islam menang, Abu Ubaidah kembali ke Syam. Orang Syam keluar bukan untuk membayar jizyah. Kali ini mereka keluar untuk menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebabkan keadilan yang ditunjukkan oleh kepimpinan Islam, tindakan dan kempen seiras. Ini antara sebab kenapa Islam itu berkembang pantas. Dan pengajarannya mudah. Orang boleh faham. Orang Badui di padang pasir boleh faham. Saya minta pada tuan-tuan ustaz di sini, ajarlah Islam dengan cara yang orang boleh faham. Saya selalu buat contoh di tempat lain dan di Kelantan ni saya nak sebut. Kadang-kadang kita ajar orang baru masuk Islam, kita ajar bab taharah, ambil wudu, sampai sebulan tak ambil lagi. Daripada bab ambil air semayang, bab sampai bab tayamum, sampai mula daripada bab ini pembahagian air sampai pada wudu, dia sebulan tak ada semayang lagi, tak sampai lagi bab ambil wudu. Pecahkan bahagian-bahagian air. Ada air mutlak, air itu, air ini. Daripada air mutlak dipecahkan berapa jenis. Ada air sungai, air perigi, air salji, air macam-macam. Lepas tu sebulan baru ajar dia ambil wudu. Dia tanya, kat mana nak ambil wudu ni? Kau ambil air paip. Dia kata, kalau Tok Guru beritahu dulu sebulan lepas, saya dah start semayang. Saya ni tunggu air perigi, air paip, air salji. Kita lambatkan. Ajar yang mana? Termasuk dalam masalah akidah. Akidah yang penting ialah soal orang bukan Islam kena faham apa itu tauhid Islam. Sekarang orang bukan Islam dia tak faham. Dia tidak sensitif masalah tauhid ini kerana dia sangka orang bukan orang Islam ni kalau di kedai dia ada tulis ayat Quran, okey lah. Dia tidak faham benda. Kerana ada orang Islam pun tak faham. Tuan baca teguran saya juga kepada masalah kuku umpama. Kan orang Islam ni dia rasa tak ada masalah apa, saya pergi, saya letak bunga, saya tunduk sikit, saya tabik di tubuh, itu sebagai upacara kenegaraan. Sedangkan bagi Islam itu sensitif. Itu unsur keberhalaan. Kerana bagi kita yang dikatakan akidah Islam itu, kau tahu Allah ada, lawannya tiada, dengar, lawannya pekak, melihat, lawannya buta. Ini adalah perkara-perkara umum. Tetapi inti kandungan akidah ia bukan dari situ. Inti kandungan akidah ialah tauhid, dan musuh kepada akidah adalah syirik. Maka Islam dalam negara ini sehingga 51 tahun kita tidak dapat memahami dengan baik. Orang awam tak dapat.